liberal. Ia melanggar hak dan undang-undang negara. Jangan terlalu alergik sebenarnya dengan perkataan liberal ni. Tiada definisi khusus pada liberal. Tetapi secara umumnya ia difahami sebagai kebebasan. Bebas memilih, bebas berfikir, bebas menerima pendapat, bebas mengkritik dan sebagainya. Apabila anda telah liberal, maka anda tiada masalah dengan kepelbagaian kaum, kepelbagaian agama dan kepelbagaian pendapat. Itulah yang mahu diperjuangkan dalam rukun negara kita. Sehingga kesannya kita akan boleh hidup dalam negara ini walaupun kita mempunyai perbezaan yang banyak. Seorang penuntut ilmu perlu liberal ataupun bebas sehingga dia dapat menerima dan menolak sebarang pendapat. Dengan itu dia akan memberikan hak orang lain dalam berpendapat. Demikian juga dia akan mempertahankan pendapatnya sendiri. Saya berpegang teguh seperti ini sehingga setiap video reaction saya, penulisan saya, bebas dikritik semula. Pada saya mungkin anda akan mendapat ilmu daripada kritikan saya atau saya mendapat ilmu daripada kritikan balas anda. Liberal adalah sangat dekat dengan ilmu, itu pandangan saya. Dengan menjadi seorang yang liberal ataupun seorang yang bebas, anda akan sering bertanya dan mempersoalkan. Bahkan ia tidak salah dalam tradisi beragama. Yang salah ialah melarang orang untuk bertanya dengan Islam yang dibawa, Islam liberal dengan Islam Nabi kita. Jawabnya tidak ada kena-mengena. Nak beza ke mana? Dia nak beza ni biar ada kaitan. Nampak? Islam yang ada Nabi bawa itu Islam yang benar. Islam liberal tak wujud pun. Yang wujud hanyalah dia perkataan Islam ditampalkan dengan perkataan liberal untuk mengabui umat-umat Islam di sebelah Nusa Tenggara ini, Asia Tenggara. Faham tak? Sebab Islam, sebab liberal bukan daripada orang Islam, daripada Yahudi. Kita balik kan, kita Google the origin of liberalism, asal usul ajaran liberal, dia akan keluar. Semua antara tokoh-tokoh pengasasnya beragama Kristian dan paling ramai beragama Yahudi. Faham tak? Tidak ada yang Islam. Dan mana tu be Islam liberal? Islam liberal hanya di Malaysia, di Indonesia saja. Dia letak kataan Islam di depan supaya ramai orang terpedaya. Ajaran liberalisme terkeluar daripada Islam. Mari kat kita tulis Islam liberal. Pergi di Amerika, pergi di Belanda, pergi di Perancis, pergi di UK, pergi di Kanada. Di sana tak ada ayat Islam liberal, tak ada. Di sana hanya pakai liberalism. Liberal saja. Cuma di kat kita kalau buh liberal, nampak tak sedap. Bubuh Islam liberal. Faham tak lagi? Nampak? Oh, Islam juga. Islam juga. Tak ada. Tidak ada liberal di dalam mana-mana ayat Quran. Tidak ada liberal di dalam hadis-hadis Nabi. Sekarang serangan liberal yang hebat di Indonesia. Dan sekarang meresap ke Malaysia. Mereka nak supaya banyak hukum dalam Quran tidak boleh dipakai. Itu tuntutan. Sebab itu dipatuakan oleh ulama di Mesir, di Syria, di Arab Saudi. Lajnah fatwa, Lajnah Al-Azhar. Liberal, murtad. Nampak? Banyak hukum tak betul dia kata. Hukum faraid, zalim. Kerana orang laki-laki dapat 2 kali ganda. Hukum poligami, tak betul. Kerana orang perempuan tak boleh kahwin lebih pada seorang suami. Itu golongan liberalism. Sesat tak? Sesat. Hati-hatilah. Doa kepada Allah agar Allah supaya kita selamat daripada golongan yang sesat ini.